apa ada, Pak? Mana mu sama babak atau lagi sama ladu ya? Nyutung na bak dapat muwe ayu makanlah aku adu. Mereka cari orang nak makan rumah kan, Pak? Atau tak kepeng lah makan luar lah, Pak? Bak adu kepeng ni saya. Itu bak baru ngambil pisang dan nak nyuwa. Sedang dak dua bak kepeng ni kena. Makan je lah aku adu alu. Barsu merpek nak. Jeng, ni mas tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Haji, masuk Om. Duduklah Om. Anu apa lah? Alhamdulillah sehat. Di mana ya? Di rumahnya Ke Padang. sehat. Aduh, nampak kenakan Om. Kalau nampak buka macam tu Om nampak kenakan gaya kan? Nampak kenakan om deh. Masuk kenakan om gaya kau dah dapat. Om buat silau kami. Nai om lagi. Kelakon nak naik Om. Namu ya, Pak? Duduk lagi wila. Abang ni ah. Lapo dah abang. Kamu kabalah kamu. Cubalah bapa fikir. Ini kabar boleh. Minta ke bak. Bak ada selagi bak sanggup untuk meri kaban bak bering. Tapi bak cok dah adu padu nadu. Cubalah bapa fikir. Bak tak akan selalu adu di sepiang bandak, tak selama bak selalu adu di sepiang bandak. Isu abang canggung setelah bak tak adu. Cubalah bak fikir. Bak bukan mengi. Wei abang minta kepeng ke bak tak. Bak kalau adu jangan ke kepeng. Ngan mi bak kalut ban. Bak dak adu ayu wang. Cuba baba fikir. Awak hidup dak adu cara dak adu ayu wang. Abalah gedang. Isu abang canggung. You dah sesiu mak nonggang kan anak kamu dah. Barsu. Tenan ambil dia nak makan. Lepas yang sama lah, Pak. Apa perluan dah? Kalau ada ke rumah? Tujuan namu di rumah Didi memang tujuan kami Didi. Nak macam jewik untuk korban. Tapi yang tu amu lah lamu dah dijauh lagi. Dengan amu adik adu depan jewik, adu jewik ni ke. Itu masalah gini kan. Jawin minggu petang ke aduh. Jawin ke masuk ladang petang lo. Dijual dari anak aneh. Kalau niang tu jawin lah. Itu anak mobil yang ini kan. Nak bertemu dengan keluarga awang. Pemacara penyelesaian. Apa kok dijual oleh orang ini? Itu anak tahu ada muda. Lalu jual pula kan. Mau peniang keluarga awang. Dah terlalu tuang. Minang ada? Ya Dik, makasih Dik. No, deko dia. Ambo datang kamari macam jewing juga. Mananyo anak adik je gua. Lara.
Inyo pas ke pasar tanggo bertemu lara sudah bunda. Jadi anak ambo gadi nak laranya lakunya muri siang malamnya mikir lara ya. Jadi anak adik lagedang boleh adik tanyo kan adik kalau. Kalau kau ambo dah, di masalah dah. Kau anaknya nak ambo ni, kau nakkan ni kamu ah. Kalau tunggu cocok-cocok aja dah. Sini pulang ke agak, pindah pulang ke Tapua. Ha, kau nyapa buku sudah salah kasu sudah. Sepoda sepuanggo. Nyumet tu ni. Utuh tuang wang kawan doa ya minta selamat Islam ada. Jangan telah contoh telah sudah. Kalau orang ada elok pengai kamu. Menang jodoh dah Pak. Kalau tu macam udah ni, ambo sesuai. Lagi pun ambo bening pun ni, hanya sibuknya dengan anak-anak tanya jawin pun. Ambo pandai mak mencari pilihan ambo dengan pilihan ambo Sobang. Mak tahu perasaan abang ni. Tapi aku kecil bak abang ni itu yang terbaik tu abang. Mendah dah mak. Dek, betul dah dek. Hingga waktu lagi dulu dek ah. Tu sembiang dek eh. Dia mau produksi balik tadi. Dia lagi mau datang kau ni. Ah, ayo nak. Kalau udah anak ke rumah, nyetai dah mak. Itu rumah satu buka tu dah. Halo Bang, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mana Bang nih? Mana rumah dia? Ada nama kecek Bang. Penting. Bisa temu Bang? Bisa. Ayo, pilih sekarang. Bang, Nama hal tadi nanti. Apa tadi? jadi mereka Bang. Berikan Om paling ke rumah. Inyo nak menjodohkan anak Om ni jompo. Jadi bak kamu aja tu pemalak Bang. Menda ada dijodoh. Pemana itu? Kalau nunggu artinya apa? Mak telok dah. Ini yang kecil. Telok melepeh adik dah. Tapi ulak daripada tu ni. Apa pilihan orang tua adik ni? Itulah terbaik. Boleh Bang. Tidak ada Bang menghargai perjuangan kamu selama ini Bang. Lepas sedih Bang. Bukannya abang tak menghargai perjuangan adik. Abang tahu adik sangat berjuang dalam perjuangan itu. Tapi adik itu pula, waktu ini jangan sampai dilawan. Jangan jadi anak orang tua. Apapun pilihan orang tua adik, itulah yang terbaik. Tapi adik jangan salah faham. Abang bukan menyerah. Abang bukan merestui adik dengan orang lain. Jujur, abang dah sanggup dengan adik bersanding dengan orang lain tak? Adik percayalah ke abang. Abang akan berjuang untuk mempertahankan hubungan abang. Assalamualaikum Bang. Kalau Abang emang ingin berjuang sama Ambo, kira awak lagi di situ. Awak lagi. Tidak ada Bang jodoh mereka. Lagi nikah tu bukan jalan yang terbaik kan? Bukannya abang danda. Tapi ya, lebih raca hubungan awak jadi secara elok. Tak lagi nikah betul. Melawan orang tu ni dia. Temu dengan menentang matahari. Yang Bang tidak ngerti dengan perasaan Abang, mana tidak dijodoh dah Bang, dan tidak. Pengen awak lagi disikap. Aku pun itu tidak pengen tahu dah Bang. Pokoknya awak harus lagi disikap Bang. Adik jangan terburu-buru. Tolonglah bersabar. Bagaimanapun cara, abang tetap berjuang untuk hubungan abang. Kalau Abang tidak paham Bang, tidak ngerti. Ya Adik Abang. jangan udah tung. Tidak lagi Bang. Dan, dan. Selamat dah Pak. Aduh. Masam yang udah kuat. Pemada masam dah. Ambo punya masalah. Ndek, salah nama lah kini kadang. Ambo telah tahu tentang. Tahu tang. Ya. Ambo lah nyawa jawing bang. Ya, tung punya utang ada kini kadang. Siko jawing tentang mana? Bisa nolong bang. Boleh mak boy. Si kau jawing dah. Si kau jawing ni bukan dikit dah. Tapi mau cubu gula nolong dan. Dah itu nadat. Kini kau kepang mandan punya.
penyadu akan mandan kini kah. Ambo nambah ayolah. Ambo cuma bisa nolong melitung nandan. Lepas ambo ni kado 1 juta. Hutang ni 4 juta. Ambo butuh kepen 3 juta. 3 juta nandan. Yalah nandan. Mau giat lah. Yalah nandan, terima kasih yo. Lah nolong ambo peng ladang nama bang mulu. Ya, kalau hutang apa yang nandan kiri ni. Ya. Yalah nandan. Pak, nama apa kah? Kah bola. Ini salah apa kah? Ngugam je aku ah. Tadi Lara temu ngambo dia, Pak. Ini nyebut nak dijodoh ke Pak. Kalau apa begitu, awak baik bunyi bola kalau ah. Ni gua, saya matong. Dariku buka tanjung pando dia wana kadusun degalo hari oi wana kadusun degalo hari dia tirindu dan baolalo dia dalam kalungun rato menjadi oi dalam kalungun rato menjadi. Lah, abang nama pergi mereka. Kalau bos sakit, tambah sakit mereka. Itu abang nak tahu duduk bagi lo abang nguliah basta lo nak tahu ban. Abang perlu tahu. Awak pasisi ke salah satu ciri khas awak gesekan biola yuang. Tidak tahu ban. Abang nak perlu tahu ne. Nak tahu ban. Kamu ikon awak pasisi kah? Abang nak tahu tubuh biola di penan nah itu ikon awak pasisi ne. Abang nak boleh suku adat budaya orang lain. Tapi abang sebagai orang mudu tetap jangan lupa untuk melestarikan adat budaya awak. Nyu kamu kan mudu kah? Nan harus membakir akan budaya awak nah. Jika kamu kalah nanya Bukan cuma lah, Bang. Mau tahu gua tugu biola di pendan yang jadi ikon awak pesisi. Bak tahu lah, mau peniang ni, ya, Pak. Ndak mau balik lo. Apa balik adik basuh tanak lah. Dia bak senang nambah aja oleh tebul rumah lah. Apa, Pak? Kalau tinggal dengan kamu. Bang, Ini nak buang ya, Pak. Lara jodoh, Pak. Nikah namanya. Ini salah bagi. Bak lah buat kabar ni. Mana ingin, Pak? Apa buat kau dah cik kau? Nak Hai, ini. ting dek. Mana ingin? Mana ingin, Pak? Apa bak kamu dewang kecil dia kah? Wala gedang, Ling. Bak nak ingin kau yang